Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Masalah perkhidmatan feri menjadi antara isu utama yang membelenggu sektor pelancongan Langkawi, terutama pelancong domestik yang bergantung kepada pengangkutan laut untuk ke pulau berkenaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata, masalah mendapat selut di laluan masuk ke jeti yang memerlukan kerja pengerukan secara berkala antara punca perjalanan feri terjejas. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah. Menurut Menteri Besar, kekerapan perjalanan feri turut tidak menentu daripada 3 hingga 8 perjalanan sehari bergantung kepada musim dan keadaan laluan sekaligus memberikan kesan kepada pelancongan domestik. Tambah beliau, kerajaan negeri sebelum ini telah meminta Kementerian Pengangkutan MOT mempertimbangkan subsidi khas bagi perjalanan feri ke Langkawi kerana kos bahan api yang tinggi. Selain mendakwa masalah asas itu tidak sepatutnya diletakkan di bawah tanggungjawab kerajaan negeri semata-mata. Menteri Besar turut menegaskan isu berkenaan perlu diselesaikan segera kerana Langkawi menyumbang antara 4 bilion ringgit hingga 8 bilion ringgit setahun kepada negara menerusi sektor pelancongan dan ekonomi berkaitan. Beliau turut memaklumkan proses tender projek jeti baharu bernilai 240 juta telah dibuka pada tahun 2020. Namun cadangan kerajaan negeri untuk mengubah lokasi jeti bagi mengurangkan masalah pengerukan dan mendapat selut tidak diterima. Kerajaan Negeri Kedah mendesak Majlis Keselamatan Negara MKN menyelesaikan isu penempatan Bukit Malut di Langkawi yang berlarutan sejak tahun 1983, termasuk menyediakan tanah untuk pembangunan 1,400 unit rumah baharu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata, kerajaan negeri melalui anak syarikatnya bersedia membangunkan perumahan berkenaan sekiranya MKN menyediakan sekurang-kurangnya 30 ekar tanah dengan harga rumah disasarkan RM200,000 ke bawah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan Dun Kedah. Menurut Menteri Besar, kerajaan negeri turut bersedia bekerjasama dengan syarikat swasta bagi membangunkan kawasan perumahan yang lebih teratur dan mampu dimiliki penduduk. Tambah beliau, isu berkenaan tidak wajar diselesaikan melalui tindakan pengusiran atas pertimbangan kemanusiaan. Sebaliknya, MKN perlu menyediakan penyelesaian penempatan yang sah kepada penduduk. Jelasnya, penempatan Bukit Malut turut melibatkan kira-kira 1,300 rumah yang dibina terlalu padat tanpa status geran sehingga melibatkan masalah kebersihan serta bekalan air dan elektrik. Beliau berharap isu yang telah melibatkan beberapa generasi itu dapat diselesaikan segera tanpa dikaitkan dengan kepentingan politik demi kebajikan penduduk dan pembangunan Langkawi. Kerajaan Negeri Kedah tidak menolak kemungkinan membawa tuntutan semakan bayaran pajakan Pulau Pinang kepada Kerajaan Persekutuan sekiranya tuntutan berkenaan terus tidak mendapat pertimbangan sewajarnya. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur memaklumkan, kerajaan negeri kini mempertimbangkan sama ada dokumen tuntutan dikemukakan untuk dibincangkan sekarang atau selepas mengambil alih pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Azhar Ibrahim Adun Air Hitam pada persidangan Dun Kedah. Menurut Menteri Besar, tuntutan semakan bayaran pajakan itu telah dibangkitkan sejak 6 tahun lalu, namun sehingga kini belum menerima maklum balas positif daripada Kerajaan Persekutuan. Tambah beliau, Kedah telah melengkapkan kajian komprehensif dengan melibatkan pakar sejarah dan perundangan bagi meneliti dokumen sejarah, perjanjian, rekod pembayaran serta kedudukan undang-undang dan perlembagaan. Beliau berkata laporan akhir kajian berkenaan telah dibentangkan kepada Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ADUN serta Ahli Parlimen pada 15 April 2025 dan tuntutan itu perlu diputuskan berasaskan undang-undang tanpa mengira pihak yang terlibat. Dewan Undangan Negeri Dun Kedah sebulat suara meluluskan usul menjunjung titah Sultan Kedah berhubung hala tuju pembangunan Langkawi serta memperkasakannya sebagai permata Kedah secara lestari. Usul yang dibentangkan Adun Kuah Amar Parim Mahmud itu menggariskan 6 ketetapan bagi memastikan pembangunan Langkawi terus dipacu secara terancang dan mampan. Antaranya memperkukuhkan Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, meningkatkan keterhubungan udara dan laut, memperkasa status pulau bebas cukai serta memelihara alam sekitar dan warisan. Dun Kedah turut menolak sebarang usaha yang boleh menjejaskan kedudukan Langkawi sebagai sebahagian daripada Kedah
selain menggesa semua pihak menjaga imej dan reputasi pulau berkenaan bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta industri pelancongan. Selain itu, kerajaan negeri digesa menyediakan pelan induk pembangunan Langkawi yang komprehensif dan bersepadu sebagai panduan utama pembangunan pulau itu dengan mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan alam sekitar serta kesejahteraan masyarakat setempat. Usul berkenaan diluluskan sebulat suara oleh ADUN pada persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Kerajaan Negeri Kedah memberi penekanan terhadap pembangunan pelancongan yang seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar dan kelestarian ekosistem negeri. Pengurus Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, pembangunan pelancongan perlu berasaskan kajian dan perancangan supaya khazanah alam seperti hutan dan sungai terus terpelihara. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Ahmad Sulaiman Adun Belantik pada persidangan DUN Kedah. Menurut beliau, pembangunan ekopelancongan Ulu Muda dipandu beberapa pelan, termasuk rancangan tempatan Majlis Daerah SEK 2035, pelan tindakan pembangunan pelancongan Ulu Muda, serta pelan induk rangkaian ekologi Central Forest Mine. Tambah beliau, kerajaan negeri turut melibatkan komuniti setempat sebagai pemandu pelancong, pengusaha makanan, penginapan dan perkhidmatan lain supaya manfaat ekonomi pelancongan dapat dinikmati penduduk tempatan. Bagi Taman Negeri Ulu Muda, aktiviti ekopelancongan dibahagikan kepada 4 zon mengikut tahap sensitiviti kawasan, manakala program latihan pemandu pelancong khas turut dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran dan pendapatan komuniti setempat. Negeri Kedah merekodkan jumlah pelaburan sekitar 140 bilion dalam tempoh 6 tahun terakhir, sekaligus mencerminkan keyakinan tinggi pelabur terhadap negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Hilman Abdullah berkata, perkembangan sektor pelaburan turut mewujudkan 48,685 peluang pekerjaan di Kulim High Tech Park KHTP dengan majoritinya diisi rakyat Kedah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman Adun Tokai pada persidangan DUN Kedah. Menurut beliau, Kedah merekodkan kemasukan pelaburan sebanyak RM27.8 bilion pada tahun lalu dengan majoritinya merupakan pelaburan langsung asing FDI. Tambah beliau, Kedah turut berpeluang mendapat manfaat daripada sasaran 500 bilion pelaburan semikonduktor di negara ini selain keperluan melahirkan 60,000 jurutera berkemahiran tinggi bagi menyokong perkembangan industri berkenaan. Beliau berkata semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan perlu terus bergena bahu melalui One Investment Team bagi memastikan setiap isu berkaitan pelaburan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Kedah mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 7 anugerah pada Majlis Tourism Industry Award 2026 Anjuran Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIPDA di Bandar Sangway, Selangor. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, pengiktirafan itu membuktikan kepelbagaian dan daya saing produk pelancongan Kedah di peringkat nasional dan antarabangsa. Antara anugerah diraih ialah Best Gastronomy Location, Best Iftar Experience, Best Tourism Cooperative Initiative, Best Island Tourism Destination, Best Family Vacation Destination, Best Travel Agency dan Best Innovation Tourism Apps. Menurut beliau, kerjaan itu memberi pengiktirafan besar kepada penggiat industri pelancongan negeri selain membuktikan produk pelancongan Kedah mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Tambah beliau, semua penerima diharap terus meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengalaman pelancong bagi mengangkat nama Kedah sebagai antara destinasi pelancongan utama negara. Kerajaan Negeri Kedah memperkukuhkan sektor pelancongan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara Jet Asia Sdn Bhd dan Koperasi Kemajuan Pelancongan Kedah KKPK dalam sektor edutourism. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, inisiatif itu bukan sahaja mempromosikan destinasi pelancongan, malah memberi peluang pengunjung memahami budaya, masyarakat, keunikan Kedah dengan lebih dekat. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani MOU Edutourism Kedah. Menurut beliau, jumlah pelawat dan pelancong domestik ke Kedah meningkat daripada 14.7 juta
pada tahun 2024 kepada 15.6 juta pada tahun 2025, manakala pelancong antarabangsa turut meningkat kepada 1.9 juta kepada 2.1 juta. Tambah beliau, peningkatan itu membuktikan kerjasama kerajaan negeri, agensi, pemain industri dan masyarakat berjaya memperkukuhkan sektor pelancongan selain membuka ruang kepada lebih banyak inisiatif baru untuk menjadikan Kedah destinasi pelancongan utama negara dan rantau ini. Kedah terus memperkukuhkan kerjasama strategik dengan Korea bagi menarik lebih banyak pelaburan berteknologi tinggi yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti serta merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pengurusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Ham Hilman Abdullah berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan kerjasama syarikat Korea dalam bidang pelaburan, perdagangan, teknologi, pendidikan, pelancongan dan pertukaran budaya. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Korea ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Yoo Seung-bae bersama delegasi di Wisma Darul Aman. Menurut beliau, kerjasama itu mampu memperkukuhkan ekosistem perindustrian serta meningkatkan daya saing Kedah sebagai destinasi pelaburan utama negara. Tambah beliau, hubungannya semakin erat antara Kedah dan Korea turut membuka peluang pelaburan strategik baharu yang menyokong agenda pembangunan ekonomi negeri secara mampan. Pelaburan Boeing Composite Malaysia (BCM) selama 25 tahun di Kedah bukan sahaja mengukuhkan kedudukan negeri sebagai hub industri aero angkasa, malah memberi manfaat kepada ribuan rakyat menerusi peluang pekerjaan berkualiti. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Ham Hilman Abdullah berkata, BCM yang memulakan operasi pada tahun 2021 membuktikan pelaburan strategik mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangunkan modal insan. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-25 Boeing Composite Malaysia di Bukit Kayu Hitam. Menurut beliau, kerajaan negeri akan terus memastikan persekitaran pelaburan yang kondusif bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi ke Kedah. Beliau yakin Bukit Kayu Hitam berpotensi muncul sebagai satu lagi permata ekonomi Kedah dan berkembang sebagai bandar aero angkasa dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Perkhidmatan feri ke Langkawi perlu dipertingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 perjalanan sehari bagi memenuhi keperluan penduduk dan pelancong. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, ketika ini perkhidmatan feri dilaporkan hanya sekitar 3 perjalanan sehari susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan api sejak Mac lalu. Beliau berkata demikian ketika sesi pengulungan pada persidangan DUN Kedah baru-baru ini. Menurut beliau, pengurangan perjalanan memberi kesan kepada penduduk tempatan serta pemain industri pelancongan termasuk peniaga kecil, pengusaha restoran, e-hailing, pemandu pelancong serta pengusaha aktiviti rekreasi. Tambah beliau, kerajaan persekutuan disaran menyediakan pelan jangka panjang bagi memastikan perkhidmatan feri Langkawi beroperasi secara konsisten saling mempertimbangkan perkhidmatan berkenaan sebagai kepentingan awam yang menerima sokongan kerajaan. Jelasnya, pengembalian kepada 10 perjalanan sehari diyakini mampu meningkatkan jumlah pelancong domestik ke Langkawi. Jalan yang dikenal pasti mempunyai risiko keselamatan tinggi kepada pengguna akan diberi keutamaan untuk tindakan pembaikan segera oleh Kerajaan Negeri Kedah. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Sumber Asli, Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar, Datuk Muhammad Yusof Ais Munir Haji Zakaria berkata keutamaan ditentukan berdasarkan tahap risiko, jenis dan tahap kerosakan, jumlah trafik serta rekod kemalangan black spot. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Khairul Anwar Ramli Ado Lunas pada persidangan DUN Kedah. Menurut beliau, fungsi jalan termasuk lalang utama, penghubung, ekonomi, pelancongan serta akses ke hospital, sekolah dan kawasan industri turut diambil kira selain aduan awam dan penilaian teknikal. Tambah beliau, kerajaan negeri kini memberi tumpuan kepada penyelenggaraan pencegahan dengan mengenal pasti punca kerosakan dan memberi keutamaan pada jalan kritikal untuk pemulihan menyeluruh bukan sekadar tampalan sementara. Beliau berkata penyelenggaraan berkala turut meliputi turapan, bahu jalan, saliran, papan tanda, jambatan dan pembentung menerusi program penyelenggaraan jalan negeri menggunakan peruntukan maris
selain pemantauan berterusan bagi mengelakkan kerosakan berulang. Kerajaan Negeri Kedah memperkukuhkan kemudahan perlindungan bagi golongan gelandangan masa keganasan rumah tangga dan kumpulan sasar menerusi pengoperasian dua rumah transit Negeri Kedah RTNK. Pengerusi Tuan-Kasar Kebajikan, Wanita, Keluarga Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Hajah Halimatun Saada Saad berkata, RTNK Taman Pulasan Jitera telah ditutup dan operasinya dipindahkan ke RTNK Taman Temenjaya Changlun yang menyediakan kemudahan lebih kondusif. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Bawang Bau Act Adun Sidang pada persidangan DUN Kedah. Menurut beliau, RTNK Taman Temenjaya turut diwartakan sebagai tempat selamat di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, manakala sebuah lagi RTNK di Langkawi mula beroperasi pada Februari 2026. Tambah beliau, kerajaan negeri akan mengoptimumkan operasi kedua-dua rumah transit sedia ada, manakala keperluan menambah kemudahan baharu akan dinilai berdasarkan jumlah kes, keperluan semasa dan kemampuan kewangan negeri. Sementara itu, beliau berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut menjalankan operasi berkala terhadap isu pengemis dan orang papa di bawah Akta Orang Papa 1977, termasuk penempatan individu yang memerlukan di Desa Bina Diri, DBD, mengikut perintah mahkamah. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urustia Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera.